Lembaga Tabung Haji TH menasihatkan jemaah haji Malaysia supaya tidak bergantung sepenuhnya kepada aplikasi kecerdasan buatan AI seperti ChatGPT atau carian Google untuk mendapatkan panduan berkaitan hukum ibadah. Sebaliknya, pembimbing ibadah haji Tanah Suci PIHTAS Salmah Sheikh Hassan menyarankan jemaah menggunakan sistem e-Taib melalui aplikasi TH Hujjaj yang membolehkan mereka mengajukan sebarang persoalan menggunakan sistem pesanan WhatsApp kepada PIHTAS. Kan TH Hujjaj ni, semua jemaah boleh menghubungi kami hatta di Malaysia sekalipun. Di Madinah, di Malaysia dan di Mekah. Dan ada yang berada di Masjidil Haram yang tengah melakukan ibadah, rasa ragu-ragu dan sebagainya, mereka menghubungi kami melalui TH Hujjaj. Ini adalah satu kebaikan yang besar di mana feedback yang kita dapat, mereka bersyukurlah aplikasi ini dibuat membantu mereka untuk melaksanakan ibadah haji dengan betul, dengan tepat. Dan dengan ini kita berharap kita semua mendapat haji yang mabrur insya-Allah. Mereka mereka ke tepi sekejap menghubungi kami sebab ragu-ragu apakah yang berlaku apabila mereka was-was sama ada 7 pusingan ataupun 6 pusingan. Jadi kami nasihatkan ambil 6 pusingan, tambah balik 1 pusingan untuk cukupkan 7 untuk menghilangkan rasa was-was tersebut insya-Allah. Menurut Salmah, jemaah biasanya menerima maklum balas terhadap pertanyaan mereka dalam tempoh kira-kira 5 minit bergantung kepada kestabilan sambungan internet. Dari 5 minit, dia boleh sekejap ke 2 minit lah soalan kalau dia sekali. Kadang-kadang live chat ni dong jadi seronok tau. Bila kita dah jawab, kalau internet dah okey, bila kita dah jawab, dia akan dalam 1 minit, 2 minit dia akan berterusan. Tapi bila ada ialah dalam situasi kita wifi dan sebagainya, dia mengambil masa dalam 5 ke 20 minit lah. E-Taib kini dikendalikan 4 petugas PIHTAS secara bergilir selama 18 jam sehari dan akan dipanjangkan kepada 24 jam semasa Minggu Masyair. Setakat ini, perkhidmatan ini menerima lebih 1,000 pertanyaan seminggu dan dijangka boleh mencecah 4,000 pertanyaan daripada jemaah menjelang musim kemuncak ibadah haji. Sebahagian besar soalan diterima daripada jemaah wanita, antaranya berkaitan isu haid semasa ihram, larangan ihram, bayaran dam, niat di miqat serta pelaksanaan tawaf.